Milo dicipta oleh Thomas Main pada tahun 1934. Ianya dikeluarkan dari sebuah kilang yang terletak di Smithtown, berhampiran dengan Campsie yang terdapat di tepi laut utara New South Wales, Australia. Nama Milo diambil daripada nama ahli sukan gusti popular di Yunani, iaitu Milo of Croton. Milo ialah jenama untuk sejenis minuman susu yang ditambahkan dengan coklat dan malt. Dikeluarkan oleh syarikat Nestle. Walaupun minuman ini berasal dari Australia, tetapi kini ianya dikilangkan di pelbagai negara termasuk Singapura, Filipina, New Zealand, India, Vietnam, Afrika Selatan, Jamaika, Jepun, Chile, Thailand dan Malaysia. Pada 1980-an, jenama ini telah dijual di Mexico dan diedarkan oleh Nestle. Ia adalah satu produk yang sangat berjaya, tetapi ia hilang lepas Nestle memperkenalkan Nestle Nesquik untuk jenama di sana. Ia juga boleh didapati di UK di pasaraya Sainsbury sebagai produk yang diimport. Satu produk yang sama dipanggil Ovaltine adalah yang paling popular dengan pengguna Inggeris. Pengguna Milo di Malaysia ialah pengguna Milo tertinggi di dunia dengan jumlah 90%. Kilang Milo terbesar di dunia ada di Malaysia, sehingga ketika ini Milo terkenal dengan cogan kata "Minum Milo, anda bersemangat juara". Cogan kata ini membuatkan Milo menjadi jenama umum untuk minuman kerana menyihatkan dan memberikan kuasa penuh untuk siapa yang menggunakannya. Di Malaysia, semua lapisan masyarakat mengenali Milo, dari kanak-kanak sehinggalah dewasa. Semuanya minum Milo, sebab itulah kilang Milo terbesar di dunia ada di Malaysia. Kiranya Malaysia adalah lubuk emas bagi bisnes minuman Milo. Malah Milo juga tidak pernah berhenti melakukan aktiviti pemasaran. Ada saja iklan baru yang mereka lancarkan. Kontroversi yang melanda Milo. Kontroversi berkenaan minuman popular ini dicetuskan oleh CEO syarikat pendidikan Mind Valley, Vishen Lakhiani, berdasarkan sebuah artikel yang diterbitkan dalam NY Times. Menurut beliau, Nestle sengaja meletakkan kandungan gula yang tinggi dan mengatakan produk itu tidak selamat untuk kanak-kanak. Vishen menyatakan bahawa 40% kandungan Milo adalah gula. Dakwaan itu benar. Untuk setiap 100 gram Milo, di dalamnya terdapat 40 gram gula. Selepas kontroversi dibangkitkan Vishen ini mendapat perhatian media, Nestle mula menjelaskan keadaan sebenar. Pakar pemakanannya Nurul Iliani Ahmad menegaskan Milo apabila dibancuh mengikut penyediaan disyorkan pada label, iaitu 5 sudu kecil persamaan 200 ml air panas. Hidangan itu hanya akan mengandungi 60% gula sahaja selepas dibancuh. Pengurusi Jawatan Kuasa Hak Ehwal Halal Nestle, Othman Mat Yusof, berkata, sekiranya pengguna menyediakan minuman itu mengikut sukatan seperti yang dicadangkan pada bungkusan Milo, minuman itu tidak akan mengandungi kadar gula berlebihan. Masalah timbul apabila pengguna sendiri tidak mengikut sukatan yang betul dalam setiap hidangan. Walau bagaimanapun, minuman Milo ini sangat dekat dengan rakyat Malaysia. Ia memberikan kenangan indah ketika zaman kanak-kanak, malah zaman persekolahan ketika lori Milo datang ke sekolah dengan menyajikan minuman percuma pada pelajar. Apapun yang berlaku, setiap minuman dan makanan pengguna lah yang akan menentukan kandungan gulanya, sama ada mahu buat manis atau kurang manis, pilihan di tangan kita, walaupun produk itu telah mengandungi gula yang tinggi. Maka dengan itu, jadilah pengguna yang bijak.